Kemudian di hujung tuan-tuan, dia buat the best yang dia mampu, kemudian dia bertaubat tuan-tuan. Di hujung tu tuan-tuan, dia nak sembelih anak dia Allah Ta'ala tukar jadi kibas. Dia hantar, sebelum tu dia hantar bini dengan anak dia dekat tempat kering kontang. Allah Ta'ala keluarkan air, betul ke tidak tuan-tuan? Dia dah buat yang paling dia mampu tuan-tuan, yang the best yang dia mampu tuan-tuan. Last sekali dia bertaubat tuan-tuan. Sepatutnya, atau kalau kita lah tuan-tuan, ya Allah, aku dah buat seperti mana yang kau nak. Dia tak ada, ampunkan aku, hai Allah, mungkin aku buat ni ada kekurangan yang kau tak suka tuan-tuan. Sebab tu first saya kata ini diorang Nabi memang banyak mulia. Ini diorang Nabi, patutlah korang jadi Nabi. Memang patutlah korang jadi Nabi. Kalau nak dibandingkan dengan, jangan kata kita lah, bandingkan orang yang ditunjukkan doa Nabi Ibrahim agar masukkan dia dan keturunannya dalam agama Islam. Tuan-tuan tengok lagi, kemuliaan ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni tuan-tuan. So ini sebenarnya tak lain tak bukan, ini sebagai contoh pada kita lah. Kan saya selalu sebut, Ustaz, apa kena-mengena ayat ni dengan kita Ustaz? Kita bukan Nabi Ibrahim, kita bukan umat Nabi Ibrahim, kita bukan umat Nabi Ismail. Tuan-tuan, ayat ni sangat dekat dengan kita tuan-tuan. Allah Ta'ala kata kau tirulah perangai Nabi korang ni, ni Nabi korang ni, tahu tak? Ni Nabi korang, Nabi yang khas jaga syariat untuk kau, khusus memang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi-Nabi sebelum tu, kalau Allah Ta'ala cerita dekat dalam Quran, itu Nabi korang juga, kau kena sayang dia juga. Kau kena ikut juga apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Kalau benda yang kita boleh ikut lah. Kalau disyariatkan kita untuk ikut, ini antara benda-benda yang bila Allah Ta'ala cerita pasal mereka, untuk jadi contoh pada kita. Apa contoh yang kita boleh ambil kat Ustaz kat dalam ayat ni? Macam-macam lah. Antaranya dalam konteks saya ni ialah dia mendoakan keturunannya. Betul tak? Mula-mula dia doa untuk diri dia, kemudian didoakan untuk keturunan dia. Kau tirulah perangai dia orang. Kau tirulah perangai dia orang. Doakan untuk keturunan kau, walaupun keturunan kau belum lahir, doakan untuk dia. Kalau Allah tunaikan doa kau, kalau Allah Azza wa Jalla ni tuan-tuan, dia terima doa kau, Allah tak